Oh, Nasir, aku bagi kau buat live dan aku boleh tolong. Nasir akan live di IPD. Ni satu lagi sebelum aku lupa. Boyan gila. Boyan gila, Boyan Bapola. Muscat daripada negara Singapura. Kelentit mak engkau pendek. Kelentit mak engkau pendek. Okey. Kau tak payahlah nak sembang tinggi lah. Duduk dekat Singapura kau nak sembang lebih lah. Putih mak kau. Kau turun Mersing ataupun kau turun Labis. Hadap aku lah tial. Aku tak kenal kau. Kau pun tak kenal aku. Kau jangan cakap lebih lah. Putih mak orang gila. Kau pergi makan ubat Muscat Kenapa? Nasi call kau minta nyawa. Nasi call kau minta nyawa. Kau ingat aku ni koyak dengan apa yang kau komen. Boyan hidup dekat Singapura, kais pagi makan pagi. Sembang. Duduk. Alright, Muscat is in the house. Okay, tadi kita dengar daripada one of the video yang Zainiatan mention nama Muscat. First of all, aku nak declare aku bukan Boyan. Kedua-dua bapa aku dengan mak aku adalah orang Jawa. So jadi aku orang Jawa. Daripada orang Jawa, Javanese, West Mangan. Itu je aku tahu lah kan. Tapi anak aku orang Jawa. Daripada mana ni kau petik ni Boyan? Kau jangan sembarang petik Zaini. Kau orang Boyan datang serang kau baru kau tahu. And secondly, aku tak ada ugut kau ke apa. Aku tanya, aku komen, bila kau nak datang Singapura? Kau kata tahun lepas, end of the year lah, tahun lepas lah, consider tahun lepas, couple of months back. Kau cakap engkau akan langkah rumah kau langkah Parlimen, engkau nak masuk Singapura. Okay, kau masuk Singapura dengan Interpol nak tangkap Bro Rafi dan selainnya lah kan, allegedly. Tapi kau tak tunaikan. Habis sekarang kau cakap aku tak puas hati, kau nak aku datang Labis menghadap dengan kau turun Singapura lah. Kau turun Singapura. Kau ingat Singapura tak ada undang-undang? Zaman bila ni kau nak gaduh? Kau nak fight? Engkau punya terang-terang kau punya jalan cerita pun fitnah. Kau tak payahlah nak cover-cover. Antara aku kais pagi ke makan pagi ke, aku ada kerja full time lah kan. Rezeki masing-masing. Kau tak payah nak berbual tinggi lah. Siapa yang berbual tinggi sekarang? Siapa yang koyak? Komen kot. Relax Ni kan YouTube. Koyak ke? Koyak. Jawab Zaini. Kes tupai. Okay. Nasir tak ada suruh aku, tak ada suruh apa-apa lah. Or anyone else lah. Be it Bro Rafi ke, Bro Rafi Jasman ke, or even Bro Zan. Tak ada. Aku suka rela lah. Ni channel aku. Aku nak komen. This is my fair comment. Aku pay reaction. Sama juga dengan kau punya ni. Kau punya YouTube channel. Betul tak? Win-win situation lah bro. Relax Jawab saya ni. Jawab Sekarang banyak orang ni. Banyak orang nak kau ni. Bukan nak apalah kan. Bukan nak keropok kau. Bukan nak pukul pantai kau. Nak jawapan daripada kau. Sekiranya kau declare okay, ini cerita adalah rekaan, tak ada berkenaan dengan hidup dan mati, kan? Itu ada satu fitnah terhadap
sekian, tarik balik. Itu pun kalau kau nak cakap macam itulah, tapi aku tengok kau punya ego pun boleh tahan teruk juga kan. Tapi tak apalah, kita tengoklah kan sejauh mana kan. Kan bila nak buat live ke kan, beli subscriber. Berapa je beli subscriber kan. Atau buat buat live kat TikTok, beli berapa je, berapa belas je. Aku kan kais pagi makan pagi. Engkau kan ni kan askar pencen, bulan-bulan dapat duit. Beli subscriber, lepas tu boleh buat live. Betul lah. Engkau kan banyak followers, viral satu dunia. TV3, Astro, RTM1, RTM2. Kat Singapura ada juga. Channel 5, Suria ada dah viral. Muka kau terpampang. Yang saya ni kita tengok siapa yang kena.